Tadi pun baru check di sebelah kiri pula ada air lagi. So keadaan dia hampir nak stabil tapi masih lagi ada lagi yalah, kita kena tembuk lagi. So saya nak kata dia padahal 3-4 hari sebelum ni dah okey dah. Dan doktor termiss check sebab dia banyak sangat thyroid dengan jantung dengan kaki dia dah kena tu. So doktor termiss dekat paru-paru dia ada air. Dia jadi sesak nafas. Dan saya lepas show kat tu, benda tu jadi petang. Jadi saya dah bagi tahu dia orang kalau apa-apa jangan bagi tahu dulu, saya nak selesaikan dulu kerja ni. Saya berkorban kat situ. Kalau terjadi apa-apa saya akan terlambatnya lah. 6 ke 12 terus somebody, sebenarnya Joe yang bagi tahu, orang lain tak tergamak ke. Dan saya terpaksa rushing ke sana untuk nak tahu apa berlaku. Nasib baik okey lagi. Dia pun satu perkara tentang isteri saya ni, dia pada awal lagi dia tabah. Kalau saya rasa kalau orang lain dah tak ada dah ni. Sebab dia punya cerita, jalan cerita dia memang nak pergi ke ending lah tu. Dia kena potong kaki lagi kalau orang lain down apa semua. Tapi dia positif. Dia still anggap dia pasal dia selalu arrange, dia yang manage saya dalam kebanyakan perkara. Sebab sebelum ni pun saya pernah masuk Ampang tu, saya sendiri pun lepas tu mengharap kat dia. So sampai ke dia sakit ni pun dia tak nak saya, mungkin saya ke ataupun orang lain ke, down dengan apa yang jadi kat dia. So dia tak nak tunjukkan benda-benda itu. Saya walaupun sebagai suami yang sepatut lebih tahu tentang dia pun, saya tahu dia sorok something. Takkan tak ada orang yang sedihnya lah bila kaki kena potong tu kan. Tetapi dia sorok benda tu. Dia positif. Dan saya bila tengok macam tu, saya tahu apa berlaku masa sebelum potong tu. Sebab 2-3 bulan sebelum tu saya dah lalu lah. Dan bila dia strong, saya sepatutnya kena lebih strong. Dekat situ. So saya nak jadi ke arah boleh memikir itu pun bukan terus. Saya terpaksa harung kesusahan tu dengan dia. Dan satu time saya fikir, tak boleh. Saya tak boleh down. Apa jadi pun saya tak boleh down. Walaupun saya menerima, saya redha, nak jadi apa pun, saya kena strong. So start pada tu saya kena strong. So sampai hari ni pun still lagi tak clear all the way. Baru ni tengah operation tu. Itu pasal saya nak bergegas sana. Saya nak, doktor nak jumpa saya, nak say something. Bang, actually kalau macam sekarang ni kan, dengan apa dia mati hitam tu, dengan Babari, banyak show, banyak. Dia begini, saya dah lalu yang kira maksimum dah hari tu. Hari show itu sebenarnya dah maksimum dah. So kalau ada lalu lagi pun saya lalu je. Saya tak perlu nak kira macam make a reason untuk jadikan perkara yang kita dah plan tak jadi. Saya dah cakap, jom jalan. Korang mesti mau steady. Kalau korang tak steady, aku tak boleh. Sebab aku mungkin jejas. Kalau hari tu saya tak boleh nyanyi langsung pun, kemungkinan boleh berlaku. Tapi saya cakap saya akan try the best. Yang saya nak yang band yang ada, yang bersama dengan saya tu, kalau boleh dia orang yang membawa. Dan saya boleh bawa tu sebab dia orang steady. Dia orang tak ada nak cerita-cerita. Saya tak maulah cerita-cerita yang saya terpaksa jawab waktu tu lah kan. Dia orang okey. Dia orang keep positif, semua okey. Dan itu yang kita boleh buat hari tu. Sama ada berdapat kekuatan untuk konsert hari itu. Dapat kekuatan masa konsert hari itu. Sebab apa dia 100%. Sebahagian daripada yang saya kata tadi, saya positif tu lah. Sebahagian lagi daripada band members. Dan sebahagian lagi daripada isteri saya sendiri. Sebab saya sentiasa boleh bercakap dengan dia. Dia bukan pensan ke apa ke, tak sedar. Hari tu ada sekejap dia terpaksa ditidurkan sekejap. Sebab dia ada sistem dalam badan, dia tak boleh nak cure dengan sendiri. So dia orang terpaksa down. Sama juga hari tu. Petang tu doktor terpaksa bagi dia tidur sebab air dah banyak. Dia punya paru dia tak boleh nafas. Tapi saya dah jumpa dia sebelum tu. Hari sebelum tu saya dah sembang. So dia okey, dia positif. Go show. Cuma mungkinlah tak macam biasa. Cara orang sakit lah. Tapi dia positif. And then itu antara yang saya tak sepatut saya down atau tak sepatut saya tak boleh buat lah. Kalau saya tak boleh buat, saya dah fail lah kat situ dengan dia. So kalau ini saya tak boleh buat,
Dan dua feel lah. Daripada dua feel, saya concentrate, saya korban. Saya berkorban untuk dia tu satu time sekejap relax, boleh tak ambil tahu dah. Dan rasa dia saya tak mau tahu, saya tak mau fikir, saya twist. Saya twist otak saya nak buat konsert. Dan kalau ada berlaku lagi begitu pun, begitulah saya akan buat. Saya rasa saya patut pergi begitu. Sekarang ni operation apa yang untuk hari ni? Dia bukan operation, dia kena tebuk, masukkan untuk keluar air. Dia bukan operation yang serius. Masuk tiup. Tapi kena tebuk lah badan. Dah masuk dah sebelah sini. Sini masuk lagi. So badan dia dah penuh dah. Urat doktor nak cari pun dia tak ada. Saya tak tahu dah macam mana. Tapi dia bila dia stay strong, saya ada tertanya-tanya juga bertahan untuk apa lagi ni kan. Bukanlah tanya kat dia, saya tanya kenapa bertahan lagi kan. Tapi dia macam tu juga, takkan saya nak cakap dia okey surrender pula. Saya tak boleh bagi benda negatif, dan saya pun tak ada nak bagi dia terlalu positif sangat. Nanti dia mengharap something. Yang sebenarnya sekali kuatkan saya nak redha je. Tapi dalam dia punya positif tu, dia punya semangat tu, dan saya tak boleh down. Keadaan saya sebenarnya ada pilihan berbagai-bagai. Dalam apa-apa saja pun, semuanya ada pilihan. Saya confuse sebenarnya, ada kadang banyak perkara. Ada perkara yang saya terpaksa buat decision, boleh potong, doktor nak potong kaki, saya kena buat keputusan tu. Boleh, dia kata boleh biar, takkan saya nak biar, takkan saya nak. Jadi ada banyak perkara yang saya terpaksa buat decision. Dan saya tak seorang lah. Kalau saya seorang tak boleh buat. Saya terpaksa pakai sepupu dia untuk saya cakap yang pergi mana-mana kena ada. Saya need somebody juga untuk tolong saya dalam waktu ni. Kalau saya seorang saya tak boleh buat keputusan. Saya takut saya silap buat keputusan dan saya lagi frust. Kalau saya buat keputusan pun, saya nak benda tu bukan betul atau silap. Biar benda tu yang saya rasa itu yang patut saya buat. Macam tu. Membuat keputusan, bukan keputusan tepat, membuat keputusan daripada saya tak boleh buat keputusan.